So doktor, yang corpus luteus cyst ni dia ke yang punca menyebabkan dari normal cyst kepada yang abnormal cyst? Bukan, corpus luteus cyst ni adalah cyst yang biasa je. Dia takkan berlaku macam complication dia bertukar menjadi kanser ke, ya, ataupun dia menyebabkan ketidaksuburan ke, ya. Dia tak ada macam tu. Dia tak ada berlaku rentetan penyakit lain lah selepas corpus luteus cyst, ya. So dia bukan macam cyst biasa yang kita selalu dengar tu lah. Dia bukan cyst biasa. Dan apa beza dia kalau untuk cyst biasa tu? Yang cyst yang lagi satu yang mungkin Azra maksudkan tu adalah kita panggil ketumbuhan ataupun is a growth lah actually, ya. Jadi ketumbuhan ni macam doktor cakap tadi, kita boleh bagikan dia kepada ketumbuhan yang benign, ya, yang tidak bahaya, ataupun ketumbuhan yang kanser. Jadi ketumbuhan yang biasa ni, ya, ada beberapa jenis ovarian cyst yang dikategorikan sebagai ovarian cyst jenis ketumbuhan. Pertamanya adalah endometriotic cyst, ya, yang berkaitan dengan endometriosis. Jadi ini kita klasifikasikan sebagai ketumbuhan ovari, ya. Ada pula yang jenis ketumbuhan ovari ni yang kita panggil sebagai dermoid cyst. Dermoid cyst. Dermoid cyst. First time dengar ni. Dermoid cyst ni adalah ketumbuhan pada ovari yang ada structure, ya, seperti rambut, gigi. Macam mana boleh berlaku, ya doktor, benda tu? So untuk dermoid cyst ni, ya, kita boleh kategorikan dia sebagai ketumbuhan, ya. Dan dia sebenarnya adalah cyst yang dah ada di dalam badan seseorang pesakit tu sejak dia masih kecil lagi sebenarnya.